Jadi dah. Guys, pada here pergi perlis yang kedai lah Farida. So guys, kembali lagi dalam konten masak-masak. Pada ni bulan puasa cik buat konten masak-masak je kan. Mana dengan menego lagi konten masak-masak lagi. Taklah saya suka lah masak-masak bulan puasa ni. So korang, hari ni kita nak masak apa? Kita nak masak sebab konten Abel dia akan buat macam boleh tengok konten Abel kan. Konten Abel dia buat more. So sempena dengan konten Abel, saya nak masak untuk konten Abel lah ni. Mungkin colek seafood, colek gitulah. Colek seafood, tapi kita mau guna kepada berbola macam tu lah. Sausage macam tu lah. Okay, so sekarang Farah nak tunjuk resepi kuah colek dan juga cara nak goreng je lah, macam nak celup tepung apa semua tu kan. So jom, let's go. First Farah akan tumbukkan bawang putih. Kita tumbuk dulu. Bismillah. Okay, korang sampailah tekstur dia nampak ni betul-betul lumak dia. Tak ada lumak sangat kan. Let's go. Okay, so lepas tu korang Farah akan masukkan akak ketumbar. Nampak ni akak ketumbar ni. Kemudian kita masukkan sos. Farah pakai sos ni je, sos cili. Toyu masin. Dah ni masukkan kan. Masukkan je. Masuk dia juga. Kita akan masukkan yang kita tumbuk tadi. Bawang putih dengan cili dengan kita punya daun ketumbar. Akak ketumbar. Sekarang pada masukkan ayam. Kacau. Kemudian pada akan masukkan gula merah. Lepas tu kita kena perasakan dengan garam, gula. Garam. Sikit-sikit je bagi dia cukup rasa. Lepas tu tepung jagung kita kacau-kacaukan dia. Pada masukkan dalam 2 sudu je tepung jagung. Ni optional lah, kita nak bagi dia pekat-pekat sikit. Kita boleh tuang sikit-sikit. Lalu kita kacau-kacau. Dah jadi dah. Kemudian last pada akan perahkan lemon sikit je. Bagi dia cukup rasa masam-masam. Sedap ni. Okay, done. Kemudian pada masukkan tepung jagung dah layak ni. Ni pada buat cara pada nombor 2. Ni dah tekstur dia walaupun tak terlalu pekat, boleh lah. Ni beli lah. Buat tak? Nak tahu kok sedap ke tak? Okey, so aku rasa dulu. Sudah. Jadi kita dah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dah. Pedas mati pedas. So sekarang nak
Farda tengah rasa. Ayam Nabi. Cakap pedas. Sebaik tu sedap. Tolong buat Maggi ke tak? Tengah Adam. Aku nak rasa Maggi. Tak ada bangga. Sampai jauh. Sedap jadi roti. Dah syak. Maggi lah. Maggi ada. Maggi ada. Maggi. Ada. Ai bila nak suap ai tu. Pegang aku. Thank you. Dia bawa perasan ni perakam. Bagi dah tak oi. Juga bagi dah. Start ambil ni. Kat portion. Tapi kat portion Dah oi. Nah, ayam ada banyak-banyak ni kan, tak ada awak. So Pak I try. Pedah Pak I molek Pak I. Ni makan pedas. Oh, boleh makan pedas. I love. Orang nanti dah makan. Sama tahu. Ada. Thank you Pak I. So ni kita punya. Okay, Pak I tambah. Mama api. Ngapa pelak boleh? Bubur sudah. Bubur yang nak tanya. Mau apa? Coffee whipped cream dah habis ke? Dengan M ni. Ha, Pak I dengan M ni. Ni yang hantu white cream Apa? So ni tak pedas pun. Tambah. Tambah lagi pedas kan. Dia tak pedas pun, tak pedas mana. Sedap je makan. Sebab Pak I makan pedas mana? Oh, ya kot. Dia tangan sambal semua. Okay, so Aiman Noah rasa. Wah, kurus lah kenapa? Mana ada kurus? Kau lambat ke? Nampak kurus. Pedas Man. Memang sihat lah. Oh, pedas kan? Bila dapat orang yang tak makan pedas, dia tak pedas. Kalau orang yang makan pedas dia tak pedas. Hai. La ilah. Dah. Ha? Aku rasa. Dah. Bos. Dia campur. Aduh, memang dah tentu dah. Ni sos lagi. Tak, sahur. Dah dah. Makan. Lama tak jumpa ni noh. Abang Aiman Noah. Apa main? Kelapa tu siapa dah? Apa? Ni ada penggemar pedas. Memang boleh cari dengan mereka. Serius. Oi. Sedap dah. Sebab tahu tadi dah makan pedas. Mesti? Boleh makan pedas. Kami. Buka mulut. Dia nak habiskan dia punya tu. Sedap gila tu. Ni memang betul-betul orang makan pedas. Thank you Papa Man. Korang sih tu je lah konten pada kali ni. Minta maaf sebab Farda terlampau peram video ni. Farda tak perasan pun yang Farda ada video ni, video yang Farda buat colek tu. So Farda minta maaf kalau ada salah silap daripada Farda. Harap korang enjoy walaupun video ni pendek. Itu je lah konten kita. Kita jumpa pada next content. Bye bye. Assalamualaikum.